Kerajaan negeri bercadang memperkenal dasar pemberian subsidi bagi pembayaran pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) dan Yayasan Sabah bagi membantu meringankan beban hutang pinjaman pendidikan anak negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor berkata dasar itu dijangka memberi manfaat kepada lebih 100,000 pelajar. Inilah yang kita kaji, berapa peruntukan yang diperlukan untuk kita bantu mereka meringankan bebanan hutang itu. Jadi kita akan nanti putuskan dalam mesyuarat kabinet kita nanti. Kalau boleh secepat mungkin, lagi bagus. Ini bukan gula-gula pilihan raya. Kita cakap kita tolong, tapi tolong mesti kita ikut aturan-peraturan yang perlu kerajaan lakukan. Beliau ditemui media selepas merasmikan penutupan Konvensyen Mahasiswa Sabah 2025 di Penampang. Datuk Haji G juga berkata kerajaan negeri akan menyediakan pendidikan percuma bagi pelajar yang melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi milik kerajaan negeri Sabah. Ini yang kita fikirkan, mana-mana penuntut kita yang menuntut di sana, kita akan bagi mungkin secara percuma daripada bayaran yuran dan sebagainya. Ditanggung oleh kerajaan negeri. Kerajaan negeri yang bagi kepada Yayasan Sabah nanti untuk pengurusan dia. Berapa pelajar yang ada di sana itu yang kita bagi. Kita tidak boleh pilih-pilih. Datuk Haji G menegaskan kerajaan negeri memberi penekanan serius kepada soal pendidikan dan pembangunan modal insan kerana golongan muda cerminan kepada masa hadapan Sabah. Hampir 4,000 peniaga tamu di Sabah dan Sarawak mendapat manfaat program pembangunan premis tamu desa. Kini mereka dapat berniaga dalam suasana lebih selesa. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Ewan Benedik yakin program ini akan diteruskan berikutan masih banyak permohonan membina dan naik taraf tamu desa. Saya amat yakin Belanjawan 2026 juga akan sekali lagi memberi fokus kepada pelaksanaan tamu desa untuk kesinambungan. Kerana masih banyak permintaan permohonan yang saya terima, yang diterima oleh kementerian, dikemukakan oleh pejabat-pejabat daerah, persatuan-persatuan usahawan, oleh wakil-wakil rakyat. Beliau ditemui media selepas merasmikan Tamu Desa Pekan Telupid. Sementara itu, Pengerusi Persatuan Usahawan dan Peniaga Daerah Telupid, Felix Joseph Sang, menyambut baik kemudahan tamu desa ini. Ini boleh menjadi satu premis untuk merancangkan lagi kegiatan ekonomi di kalangan peniaga-peniaga kecil, peniaga-peniaga sederhana. Sebanyak 100 projek pembangunan tamu desa telah dilaksanakan tahun lepas dengan peruntukan hampir 19 juta ringgit. Kejayaan projek ini mendorong kerajaan Medani untuk meneruskan pelaksanaannya di Sabah tahun ini dengan peruntukan sebanyak 10 juta ringgit. Projek Tempatan Banjir dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Lumadan perlu disegerakan. Adun Lumadan Datuk Ruslan Muharram berkata, projek itu sebelum ini telah diluluskan namun belum dilaksanakan. Pejabat Adun Lumadan akan merujuk kepada Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri berhubung status pelaksanaan projek berkenaan. Ketika ini, 4 projek tempatan banjir dikenal pasti perlu dibina di 3 lokasi di Kampung Lubak, Lupak dan Swasa. Dan kalau ini kita dapat teruskan sehingga sepanjang Sungai Padas ini, saya ingat satu usaha yang benar-benar dapat mengelakkan banjir lah. Beliau ditemui pemberita selepas menyerahkan sumbangan bakul makanan di Kampung Lago dan Swasa. Mengulas projek mendalamkan sungai dalam kawasan Dun Lumadan pula, Datuk Ruslan memberitahu 2 kali kajian telah dilaksana dan laporan telah dimajukan kepada kerajaan. Sementara itu, situasi banjir di negeri ini semakin pulih. Setakat pukul 8 malam tadi, hanya 2 pusat pemindahan sementara PPS dibuka di 2 daerah menempatkan 95 orang daripada 23 keluarga. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah dalam kenyataan memaklumkan di Penampang 88 orang daripada 21 keluarga berlindung di PPS Dewan Kampung Gawir Mat Siang.
manakala dipapar 7 orang daripada 2 keluarga di PPS Dewan Masyarakat Papar. RTM Sabah memenangi anugerah Pendukung Seni Negeri Sabah 2025 kategori media sempena Majlis Anugerah Seni Negeri Sabah ASN 2025. Sekaligus membawa pulang wang tunai RM3,000, warkah penghargaan dan trofi. Anugerah disampaikan Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Christina Liu kepada Pengarah Penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali. Alhamdulillah, syukur dan terima kasih kepada pihak penganjur JKKN Negeri Sabah, dan dengan pengiktirafan ini RTM Sabah amat berterima kasih dan terus menghasilkan program-program yang terbaik untuk mengangkat lagi seni budaya negeri Sabah. Penggiat seni Abdul Karim Gulam pula dinobatkan Tokoh Seni Negeri Sabah 2025. Apa yang kita buat selama ini mendapat pengiktirafan daripada pihak yang tertentu yang menganjurkan program seperti ini. Jadi perjuangan yang kita buat selama ini dihargai dan lebih bermakna. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Christina berkata, penganjuran ASN 2025 bukti berterusan kerajaan mengiktiraf penggiat seni, karyawan, seniman, agensi kerajaan dan NGO dalam mempertingkat seni dan budaya negeri ini. Masyarakat diingatkan supaya bijak menilai maklumat dan kandungan di media sosial yang boleh menggugat keharmonian masyarakat berbilang kaum. Kita harus berhati-hati untuk menilai mana yang betul, mana yang baik, mana yang palsu, dan sekiranya kita dapat mengelakkan diri kita daripada terjerumus dengan daya dan hasut-hasutan yang tidak berfaedah kepada kesatuan kita dan kerjasama sebagai rakyat yang berbilang kaum, berbilang agama yang tinggal di negara Malaysia ini. Beliau ditemui pemberita selepas program Hari Malaysia bersama belia di Kampung Indra Sabah, Tawau. Dalam majlis perasingan, Dato' Nizam menyerahkan 10 baju kalis api peralatan pelindungan diri PPE kepada bomba komuniti Kampung Titingan di bilik gerakan bomba komuniti dan belia Masjid Babul Khair. 622 kes denggi direkodkan di Kota Kinabalu setakat 13 September lalu. Ia meningkat 7% berbanding 582 kes denggi tahun lalu. Pegawai Kesihatan Kawasan Kota Kinabalu, Dr. Norazia Bakri berkata, 2 kematian turut dilaporkan melibatkan seorang dewasa dan seorang kanak-kanak. Setakat ini terdapat 56 wabak denggi melibatkan 11 kawasan hotspot, 44 wabak terkawal dan 1 wabak tidak terkawal. Antara kawasan hotspot ialah Taman Jindo, Taman Cantik, Taman Kepayan Ridge, Kampung Kalasanan serta beberapa taman perumahan lain. Untuk kawalan di komuniti, kami akan buat pemeriksaan untuk tempat pembiakan lah untuk kita musnahkan, dan kita juga stimulate the community untuk sama-sama bergotong royong lah untuk cari dan musnah tempat-tempat pembiakan. Menurut Dr. Norazia, langkah kawalan giat dijalankan termasuk semburan kabus, larva siding, pemasangan OV trap, kajian entomologi, program combi serta kerjasama dengan DBKK dan komuniti. Pertandingan inovasi kearifan lokal dan STEM Quest Ignite menjadi pemangkin membudayakan inovasi di negeri ini. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, ia juga usaha memartabatkan warisan ilmu, budaya dan inovasi tempatan. Pertandingan ini juga membuka ruang kepada pelajar sekolah untuk menyerlahkan bakat dalam pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Datuk Dr. Kasim berucap merasmikan pertandingan ini di Sandakan. Teks ucapannya disampaikan Pengarah Pusat Pengurusan Inovasi dan Pengkomersialan UMS, Profesor Dr. Jidon Janaun. Pertandingan inovasi ini dianjurkan sempena Putrajaya Festival of Ideas Zon Sandakan. Ia melibatkan penyertaan pelajar dari 8 sekolah menengah, 2 kolej vokasional dan sekolah rendah. Sandakan merupakan lokasi ketiga selepas Keningau dan Tawau sebelum diteruskan ke Kota Marudu dan Tuaran. Baik saudara, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama-sama Nur Akila Arbain di Kuching.